Harga emas tengah naik, sepatutnya kita jual lah baru kita dapat untung, betul tak? Jadi sebenarnya ada waktu yang terbaik untuk kita jual balik emas. Okey, tak semestinya harga emas tengah naik, kita jual, kita untung. Sebenarnya ramai yang rugi dengan cara ni. Jadi waktu terbaik kita nak jual emas bukanlah waktu harga tengah tinggi. Waktu terbaik kita nak jual balik emas adalah waktu kita dah capai matlamat, waktu kita terdesak ataupun ada peluang untuk tukar kepada peluang bisnes ataupun keuntungan yang lebih baik. Tiga keadaan saja. Kalau tak berlaku tiga keadaan ni, tak perlu jual. Kalau kita jual, kita nak buat apa dengan keuntungan tu? Kita downgradekan emas ni kepada duit kertas tanpa tujuan yang lebih menguntungkan, kita rugi sebenarnya. Bagi tuan-puan yang baru lagi nak kenal-kenal dengan emas, ini adalah asas kita kena tahu supaya kita tak rugi dengan emas. Harga emas tengah tinggi ke, tengah turun ke, kita ada modal, duit lebihan, kita tambah je kepingan emas. Itu yang menjadikan kita gaya. Jadi cara yang paling mudah untuk kita tambah kepingan emas, kita menabung dekat akaun Masgap, kita boleh menabung ikut bajet kita. Ada 1,000 masuk 1,000, ada 10,000 masuk 10,000, ada 200 pun masuk je 200. Sebab itu yang menjadikan kita kaya, kita konsisten menabung, fokus pertambahan gram, kita banyak kepingan emas, kita bertambah banyak simpanan. Lebih baiknya kita setkan secara auto debit, kita menabung secara auto, tak perlu fikir dah. Buat perkara yang betul dengan secara automatik, itu lebih baik. Nak tahu macam mana? Buka akaun Masgap dekat pin video saya tu, ada step by step.